Yang ada ialah memperalatkan isu kaum, bahawa kerajaan ini lemah kerana tunduk kepada kuasa parti-parti, khususnya DAP. Itu saja naratifnya. Apakah mereka tak kenal DAP? Dia kenal. Dalam Pakatan Rakyat dulu, hampir 15 tahun PAS bersama DAP. Semasa PH di bawah Tuan Mahathir, orang-orang yang sekarang bersatu itu pernah duduk semeja dengan pimpinan DAP. Apakah luahan mereka itu luahan kenyataan yang benar? Tidak. Luahan golongan yang desperate. Ini yang dikatakan desperados dalam politik. Tidak ada dasar, tidak ada kritikan dasar, tidak ada cadangan baru, tetapi bawa gendang lapuk lama, iaitu menakutkan golongan Melayu tentang kemarahan kelompok Cina, apalagi yang diperjuangkan dengan lambang DAP.